A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ke-19, berzakat. Jadi bab pelajaran ke-10 yang membicarakan tentang berzakat. Jadi pemakna zakat. Berzakat ialah mengeluarkan sebahagian tertentu dari harta yang telah ditentukan banyaknya, berikan kepada fakir dan miskin. Makna zakat mengetaputubi sebahagian yang tertentu harta-harta yang telah ditentukan leji. Jadi tajuk harta tersebut, tajuk zakat tersebut kepada fakir miskin. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi pupu manteng harta-harta yang wajib dapatubit zakat. Yang pertama emas dan perak. Yang kedua harta perniagaan. Yang ketiga hewan. Yang keempat buah-buahan. Yang kelima tanaman yang menyenyangkan. Ini adalah harta-harta yang wajib untuk dapatubit zakat. Jadi zakat mat. Apabila seorang Islam mempunyai emas sebanyak 35 miskal dan cukup setahun, wajiblah dikeluarkan zakatnya 1/40. Dan pakaian yang diharuskan bagi perempuan tidak dizakati. Dan 30 miskal sama dengan 1/3 27 mayang. Ini adalah le zakat dalam 25 miskal 1/2 27 mayang. Kemudian zakat perak. Apabila seorang Islam mempunyai perak sebanyak 300 dirham, 200 dirham dan cukup setahun, wajib dikeluarkan zakatnya 1/40. Dan 200 dirham sama dengan 53 rupiah. Dalam 200 dirham sama dengan 50 rupiah. Dan orang yang berniaga bila telah cukup setahun, dikiralah harta perniagaannya. Kalau sampailah harta barang itu 200 dirham sama dengan 52 rupiah, dikeluarkan zakatnya 1/40. Demikianlah dikira selebihnya. Dan emas atau perak yang didapati sebab dikali, maka dikeluarkanlah zakatnya ketika itu juga 1/40 daripadanya. Dan emas atau perak yang didapati dari simpanan atau tanaman orang jahiliyah, dikeluarkan zakatnya 1/5. Kemudian zakat tanaman yang menyenyangkan. Tanaman yang menyenyangkan ialah makanan yang menyenyangkan yang dapat disimpan seperti padi, gandum.
Dan banyak yang mesti dizakati 5 wasak, sama dengan 5 wasak 100 kaleng padi. 5 wasak 100 kaleng padi. Maka jikalau sampai pada waktu itu padi sebanyak 100 kaleng, wajiblah dikeluarkan zakatnya 1/10. Dan tanaman yang disiram dengan mengeluarkan ongkos zakatnya 1/20. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati ialah tamar dan anggur. Buah-buahan yang wajib dizakati buah kurma dan buah anggur. Dan zakat serta banyak yang wajib dizakati serupa dengan makanan yang mengenyangkan di atas tadi. Wallahu a'lam bishawab.